Tan Sri P. Ramlee, satu nama yang sangat besar. Tak asing langsung dari telinga kita. Rasanya semua orang membesar dengan lagu dengan filem dia. Tapi hari ini Malaysia kehilangan seniman agung negara. Tapi sedihnya title tu dia dapat selepas dia meninggal dunia. Nama sebenar dia Tengku Zakaria Tengku Nyak Putih. Dia membesar kat Pulau Pinang. Dari kecil lagi dah lain macam dah bakat dia. Sebenarnya nama Ramlee ni dibagi oleh nenek dia sebab susah nak sebut. Masa budak dia belajar kat sekolah Melayu Kampung Jawa. Lepas tu sambung kat Penang Free School. Tapi masa zaman Jepun dia masuk Japanese Navy School. Kat situlah mula minat dengan muzik. Dia beli biola, join show kecil-kecil. Tapi dari pentas kecil itulah dia melangkah ke satu pertandingan nyanyian peringkat Pulau Pinang. Dan dia menang pertandingan tu. Tapi